ada anak atau cucu yang berumur 10 tahun dan mereka diuji dengan eczema, okey, video ni memang untuk kalian lah yang terlibat, okey. So baru-baru ni ada yang message teacher untuk tahu apa yang perlu makan dan pakai bagi cucu beliau yang berumur 10 tahun dan diuji dengan eczema yang sangat kronik. Cucu beliau ni diuji dengan eczema bermula pada umur 4 tahun. Dan sekarang cucu tu dah berumur 10 tahun dan keadaannya semakin lama semakin teruk lah. Okay. So ringkasnya, apa yang perlu makan dan pakai ialah yang pertama, of course, Alora Pens. Alora Pens. Alora Pens ni ialah seluar kesihatan yang namanya Alora, dan dalam Alora Pens ni ada teknologi fiber condensi. So bila cucu ni pakai seluar Alora Pens yang ada teknologi fiber condensi, apa yang akan berlaku? Seluar yang ada fiber condensi ni dia akan menyerap haba daripada badan cucu dan kemudian dia akan kembalikan atau pantulkan semula gelombang masuk ke dalam badan cucu lah. Dan gelombang tu dipanggil sebagai gelombang sinar inframerah jauh. So antara manfaat far infrared tu, sinar inframerah jauh tu dalam bahasa Inggeris ni ialah far infrared lah. So apa manfaat far infrared terapi kepada cucu tersebut bagi yang ada eczema ni ialah dia boleh mengawal alahan, mengurangkan radang, dan dia boleh memperbanyakkan bakteria baik di usus cucu. So bila bakteria baik banyak dekat usus cucu, penyembuhan tu insya-Allah akan lebih cepat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kena makan Shiruto. Tu adik. Kena makan Shiruto. Sebab dalam Shiruto ni ada IPPA1 yang fungsinya untuk mengaktifkan makrofag dalam badan cucu. So bila makrofag dalam badan cucu tu aktif, dia akan melawan patogen dalam badan. Dia akan mengawal atur sistem imun. Dia akan membuang sel-sel yang rosak dan sel-sel yang mati, dan paling best, dia akan menggantikan sel-sel baru dengan lebih cepat. Sebab tu Shiruto ni tak boleh tinggal oleh mereka yang ada isu-isu eczema. Okey. Yang kedua, produk makannya ialah spirulina. Spirulina daripada B International ni 100% organik. So bila cucu makan spirulina 100% organik daripada B International ni, dia akan bantu untuk detox logam-logam berat yang ada dalam badan cucu eczema ni lah. Sebab untuk mereka yang ada eczema ni, dia memang banyak sangat toksin dalam badan. So bila makan spirulina tu, dia akan bantu untuk detox. Okay. Dan dia akan top up nutrien yang cukup ke dalam sel-sel anak eczema. Okay, itu untuk spirulina. Okay, yang terbaru yang dikeluarkan daripada B International dan sangat-sangat bermanfaat kepada mereka yang ada eczema ialah yang ini, NextBio. NextBio ni ialah produk terbaru daripada B International yang dalam ni ada pre, pro dan postbiotik. Apa manfaatnya kepada orang eczema ialah dia akan kembalikan keseimbangan makrobiom yang stabil dalam perut, dalam usus lah. So bila makrobiom tu dia stabil dalam usus, apa yang berlaku ialah dia akan dapat memperbanyakkan bakteria baik dan sekaligus mematikan bakteria-bakteria jahat. Okay, bila bakteria baik banyak isu yang boleh settle untuk anak eczema. Okay, dan bila makan NextBio ni juga akan keluarnya hormon-hormon bahagia untuk anak eczema tu. So dia akan lebih mempercepatkan kesembuhan dia lah bila mood, emosi anak itu stabil dan happy. Okay, dan sebenarnya bila guna semua produk daripada B International ni, apa yang best ni ialah dia akan dapat membantu anak eczema ni untuk tidur malam dengan lebih lena. So makin kurang garu-garu tersebut. Ada satu lagi produk yang paling best untuk anak eczema, lebih mempercepatkan lagi dia punya sensitiviti terhadap makanan tu ialah Zencosobol. Zencosobol ni ialah salah satu bentuk enzim pencernaan lah. So bila makan, dia akan bantu untuk menguraikan makanan tu dengan lebih baik. Dan mereka yang ada alahan terhadap sesuatu makanan pun, bila lepas makan Zencoso ni, alahan tu makin kurang. Sebab Zencosobol ni membantu untuk meningkatkan metabolisme. So teacher ulang, untuk anak yang berumur 10 tahun kena pakai Alora Pens supaya dia boleh pakai seluruh kaki dia, terutama bahagian kaki tu dah teruk. Okay, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kena makan Shiruto. Yang ketiga, kena makan spirulina. Yang keempat, kena makan NextBio. Yang kelima, kena makan Zencosobol. InsyaAllah kesembuhan tu akan lebih cepat.
Tapi mesti bersandarkan panduan yang tepat lah. Nak dapatkan panduan yang lebih tepat, berdaftarlah dengan teacher. Teacher akan bantu sehabis baik. Okay? So, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.